Kalau awak fresh grad atau yang tengah cari kerja dengan gaji premium dan juga yang rasa-rasa nak bertukar kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak cakap soal kerja kosong dan siapa yang berminat datang ke Politeknik Sultan di Pasir Gudang. Rasanya ramai yang tahu kan Politeknik Pasir Gudang. Ini tempat ni pada 1 hari bulan Mac, 1 bulan 3 dia orang buat interview dengan company tu sendiri. Jadi antara company yang nak gunakan pekerja iaitu syarikat Dialog Terminal. Dia ada 13 kekosongan jawatan. Ada 13 jawatan yang kosong. Yang kedua, syarikat Saziman Transport. Ada 78 kekosongan jawatan sebagai driver. Dan seterusnya, company Computility Teknologi Sendirian Berhad. Ada 72 kekosongan. Dan seterusnya, syarikat Super Micro Komputer Sendirian Berhad. Ada 53 kekosongan. Dan juga kat sini pun adalah company-company lain pun ada. Korang datanglah di Politeknik Ibrahim Sultan pada 1 hari bulan Mac. Waktu dia pada pukul 9 pagi hingga 3 petang di Dewan Tengku Laksmana Abdul Jadil. Dapat Jadi kau datanglah. Jangan lupa bawa resume. Jangan datang tangan kosong. Resume kena bawa. Jadi sebab ini memang walk-in interview terus dengan majikan. Kalau nak data awal, saya sertakan QR-nya di dalam video ni. Jadi boleh register lah melalui QR ni supaya mereka mudah untuk susun atur untuk anda korang semua interview. Jadi jangan lupa keluar